Bismillahirrahmanirrahim. Sambung keterangan. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa amalan terbahagi kepada 6 bahagian dan manusia terbahagi kepada 4 golongan. 6 bahagian amalan itu ialah 2 amalan yang mewajibkan, 2 amalan yang balasannya seimbang dan 1 amalan yang ganjarannya 10 pahala dan 1 amalan yang ganjarannya 700 pahala. 2 amalan yang mewajibkan ialah sesiapa yang meninggal dunia tanpa melakukan syirik terhadap Allah Taala, maka wajib dia memasuki syurga, manakala sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan mensyirikkan Allah Taala, maka wajib dia memasuki neraka. 2 amalan yang ganjarannya seimbang ialah sesiapa yang berniat untuk melakukan apa-apa kebaikan tetapi tidak dapat melaksanakannya, maka dia mendapat 1 pahala, dan sesiapa yang melakukan apa-apa dosa, maka dia akan mendapat 1 dosa. Sesiapa yang melakukan apa-apa kebaikan akan mendapat 10 kali ganda pahala, dan sesiapa yang menginfakkan sesuatu di jalan Allah Ta'ala, maka atas setiap infak itu dia akan mendapat 700 kali ganda pahala. Sementara manusia pula terbahagi pada 4 golongan. Pertama ialah golongan yang mendapat kelapangan di dunia dan juga di akhirat. Kedua ialah golongan yang mendapat kelapangan di dunia namun kesempitan di akhirat. Ketiga ialah golongan yang sempit di dunia tetapi mendapat kelapangan di akhirat. Sementara golongan yang keempat ialah golongan yang sempit di dunia dan sempit juga di akhirat. Yakni di samping kemiskinannya, amalannya juga rosak, yang menyebabkan di akhirat pun dia tidak mendapat apa-apa. Dunia dan akhirat kedua-duanya telah binasa. Nauzubillah min zalik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang bersedekah walaupun sebesar tamar daripada harta yang halal, bukan daripada harta yang haram, lantaran Allah Ta'ala hanya menerima sedekah daripada harta yang halal sahaja, maka Allah Ta'ala akan menyuburkannya sebagaimana kamu menjaga dan membela anak kuda, sehingga sedekah itu subur membesar menjadi seumpama gunung. Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan bahawa jika seseorang menginfakkan sebiji tamar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan membesarkan ganjarannya sehingga menjadi lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud ialah gunung yang sangat besar di Madinah. Dalam keadaan ini, gandaan pahala menjadi jauh lebih banyak daripada 700 kali ganda. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa apabila ayat yang menyatakan gandaan pahala sehingga 700 kali ganda ini turun, maka Nabi SAW berdoa agar ganjaran ditambah lagi. Lantas Allah SWT menurunkan ayat yang dinyatakan pada nombor 5 sebelum ini. Atas kenyataan ini dapat diketahui bahawa ayat nombor 7 ini diturunkan dahulu daripada ayat nombor 6, daripada ayat nombor 5. Dalam hadis yang lain terdapat kenyataan yang sebaliknya sebagaimana telah diterangkan pada ayat nombor 5. Ayat 8. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan agama Allah Ta'ala, kemudian mereka tidak mengiringi apa-apa yang mereka infakkan itu dengan perbuatan man, yakni mengungkit pemberiannya, dan tidak pula azan, yakni menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi, mereka akan beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Al-Baqarah ayat 262. Keterangan di dalam Al-Quran ayat nombor 8 ini datang selepas saja ayat nombor 7. Perbincangan ayat-ayat dalam ayat tertentu ini berkisah hanya berkenaan memberi dorongan untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Taala, serta peringatan agar tidak memusnahkan pahala infak di jalan Allah dengan mengungkit pemberian. Tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi, membawa makna bahawa jangan pula kerana ihsan yang kamu telah lakukan terhadap mereka, maka kamu melayani mereka dengan cara yang menghinakan mereka, dan jangan memandang mereka dengan pandangan hina. Nabi SAW ada bersabda bahawa beberapa jenis orang tidak akan dapat masuk syurga. Antara mereka ialah, pertama, orang yang selalu mengungkit-ungkit atas apa-apa ihsan yang dia telah lakukan. Kedua ialah orang yang mendahkai kedua-dua ibu bapanya. Dan ketiga ialah orang yang selalu minum arak. Dan lain-lain jenis orang lagi. Imam Ghazali menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab adab-adab bersedekah bahawa janganlah membinasakan sedekah dengan man dan azan. Para ulama mempunyai beberapa pendapat dalam menafsirkan man dan azan. Setengah ulama menulis bahawa man ialah seorang yang memberi sedekah itu sendiri, menyebut-nyebut tentang sedekahnya.
kepada orang yang menerima sedekahnya itu, manakala azan pula ialah perbuatan menzahirkan tentang sedekahnya kepada orang lain. Setengah yang lain pula menyatakan bahawa man adalah menyuruh menerima sedekah melakukan apa-apa kerja sebagai balasan terhadap sedekah yang diterimanya, manakala azan pula mencerca penerima sedekah sebagai orang miskin. Sebagian lain pula menyatakan bahawa man ialah menzahirkan kebesaran diri di hadapan penerima sedekah itu, kerana sedekah yang telah diberikan, sementara azan pula mengherdik penerima sedekah kerana dia meminta-minta. Man adha. Imam Ghazali berkata bahawa sebenarnya man ialah merasakan diri sendiri telah melakukan ihsan terhadap penerima, kemudian kerana perasaan itulah akan berlaku perkara-perkara yang telah dinyatakan di atas. Sedangkan seseorang itu patut merasakan bahawa orang miskin itu yang telah melakukan ihsan ke atasnya, kerana si miskin itu telah menerima daripadanya hak Allah Ta'ala, lantas menjadikan dia seorang yang telah tertunai tanggungjawabnya. Di samping itu, si miskin tersebut juga telah menjadi asbab hartanya disucikan dan juga menjadi asbab dia terlepas daripada neraka Jahannam kerana tidak menunaikan zakat. Imam Syafi'i yang merupakan seorang muhaddis yang masyhur mengatakan bahawa sesiapa yang tidak merasakan bahawa dia memerlukan kepada pahala sedekahnya lebih daripada si miskin merasa berhajat kepada sedekahnya itu, maka dia telah mensia-siakan sedekahnya itu, dan sedekahnya itu akan dicampakkan ke mukanya. Hari kiamat ialah satu hari yang sangat dahsyat, mengerikan, membimbangkan dan lagi menakutkan, sebagaimana akan diterangkan di bahagian akhir kitab ini. Pada hari itu, jika ada sesiapa yang tidak akan merasai apa-apa ketakutan dan apa-apa kebimbangan, maka itu ialah satu perkara yang sangat hebat. Ayat 9. Kalau kamu mensahihkan sedekah-sedekah itu, maka yang demikian adalah baik, kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau menyembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan Allah Ta'ala akan menghapuskan kepada kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu, dan ingatlah Allah Ta'ala maha mengetahui secara mendalam akan apa-apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Dalam sepotong ayat lagi Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang menginfakkan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sembunyi atau terang-terangan, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274. Terangan dalam kedua-dua ayat di atas. Dalam kedua-dua ayat di atas, kedua-dua keadaan memberi sedekah secara terang-terangan dan secara sembunyi telah dipuji. Sedangkan terdapat banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa riak, iaitu melakukan sesuatu amalan kerana menunjuk-nunjuk, ialah suatu perbuatan yang keji, serta riak itu adalah syirik. Riak itu membinasakan pahala amalan dan riak itu akan menyebabkan dosa. Oleh itu, pertama-tama sekali hendaklah difahami bahawa riak ialah satu perkara lain dan melakukan amalan secara terang-terangan ialah satu perkara lain pula. Di samping itu, tidak sebenarnya suatu amalan yang dilakukan secara terang-terangan itu adalah riak. Sebaliknya, mana-mana amalan yang dilakukan untuk menunjukkan kebesaran diri sendiri, untuk kemasyhuran, untuk menunjukkan kehebatan dan untuk mendapatkan kemuliaan diri, itulah yang dinamakan riak. Manakala bagaimana amalan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredaan dan kesukaan Allah Ta'ala, sedangkan keredaan dan kesukaan Allah itu ada dalam mensahihkan amalan itu kerana suatu maslahat itu bukanlah riak. Kemudian hendaklah difahami bahawa setiap amalan, khususnya sedekah, adalah lebih afdal dilakukan secara sembunyi. Ini adalah kerana dengan cara sembunyi sudah tidak ada kemungkinan berlakunya riak, serta penerima sedekah terselamat daripada sebarang kehinaan dan apa-apa keadaan yang boleh menyakitinya. Di samping itu, dapat maslahat lain lagi, iaitu dalam keadaan diri sendiri tidak ada kemungkinan terlalu riak pada masa sedekah itu diberikan, tetapi apabila sifat murah hati seorang itu telah masyhur, maka ada kemungkinan akan timbul sifat ujub dan perasaan akan kebaikan diri sendiri jika sedekah dilakukan secara terang-terangan. Di samping itu, jika seseorang itu sudah masyhur dalam kalangan orang ramai sebagai dermawan, maka susah untuk dia melayani ramai peminta sedekah yang akan datang meminta. Lantaran setelah masyhur sebagai orang kaya, maka seorang itu mungkin akan menghadapi beberapa bentuk kerugian duniawi seperti kutipan cukai daripada pihak kerajaan, mendapat perhatian pencuri dan perompak,
serta pemusuhan dengan orang yang berdengki. Imam Razali radhiyallahu mengatakan bahawa dengan memberi sedekah secara sembunyi, seorang itu akan lebih terhindar daripada riak dan kemasyhuran. Diriwayatkan Rasulullah SAW sabda bahawa sedekah yang paling afdal ialah sedekah daripada seseorang yang dalam kesepitan dan berusaha mendapatkan pendapatan sendiri, kemudian memberi kepada mana-mana orang yang berhajat secara sembunyi. Seorang yang menyebut-nyebut tentang sedekahnya, sebenarnya dia ialah orang yang mencari kemasyhuran diri. Seorang yang memberi sedekah di hadapan khalayak ramai, maka dia ialah seorang yang riak. Para ahlullah zaman dahulu begitu sekali berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya, sehingga dia tidak suka sikap fakir yang menerima sedekah itu mengetahui siapakah yang telah memberi. Antara itu ada daripada kalangan mereka yang mencari-cari orang miskin yang buta untuk disedekahkan, dan sebahagian yang lain pula memberi sedekah dengan meletakkan sedekahnya dalam poket si miskin yang sedang tidur. Setengah mereka menyampaikan sedekah dengan pengantaraan orang lain agar si fakir penerima sedekah tidak tahu dan supaya mereka tidak malu. Walau bagaimanapun, jika niat adalah untuk kemasyhuran dan riak, maka pahalanya binasa, dosa pula yang diterima. Imam Ghazali menulis bahawa dalam apa-apa keadaan pun, jika kemasyhurannya menjadi maksud, maka amalan itu adalah sia-sia. Ini adalah kerana zakat diwajibkan semata-mata untuk menghilangkan cinta harta, sedangkan cinta kedudukan lebih banyak terdapat dalam kalangan manusia daripada cinta harta, dan di akhirat nanti kedua-dua penyakit itu adalah antara perkara yang akan membinasakan. Namun dalam kubur nanti, sifat bakhil akan datang dalam bentuk kalajengking, sementara riak dan cinta kemasyhuran akan datang dalam bentuk ular yang besar. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa sudah cukup untuk menjadikan seorang itu buruk bahawa dia dituding dengan jari-jari kerana hal-hal dunia atau agama. Hadrat Ibrahim Adam berkata bahawa siapa yang gembira dengan kemasyhurannya, maka sebenarnya dia tidak benar terhadap Allah Ta'ala. Hadrat Ayub Sakhtiani berkata bahawa sesiapa yang benar terhadap Allah SWT, maka dia suka bahawa tidak ada seorang pun yang tahu di mana rumahnya. Pada suatu kali Saidina Umar radhiyallahu anhu datang ke Masjid Nabawi dan melihat Saidina Muaz radhiyallahu anhu sedang duduk menangis di sisi makam Nabi SAW. Saidina Umar radhiyallahu anhu telah bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Saidina Muaz radhiyallahu anhu menjawab, "Saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, sebahagian daripada riak walaupun sedikit adalah syirik. Allah Ta'ala mengasihi hamba yang bertakwa yang hidup dalam keadaan tidak dikenali dan menyembunyikan diri. Jika dia tidak ada di tempatnya kerana pergi ke mana-mana, maka tiada siapa yang mencarinya. Jika dia datang ke mana-mana majlis, maka tiada siapa yang mengenalinya. Sanubari mereka adalah pelita petunjuk. Mereka lah orang yang terselamat dari setiap tempat yang terpalit dalam kegelapan dosa." Ringkasnya, celaan terhadap riak didapati dalam banyak hadis dan ayat Al-Quran. Di sebalik segala keterangan tersebut, kadang-kadang ada maslahat untuk kebaikan agama dalam melakukan amalan secara terang-terangan. Contohnya ketika perlu untuk memberi tarikh golongan pada orang ramai. Dekat daripada satu atau dua orang tidak dapat memenuhi satu keperluan agama yang penting. Dalam keadaan demikian, sedekah secara terang akan menjadi dorongan pada orang lain langsung menjadi sebab satu keperluan agama yang penting dapat disempurnakan. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW sabda, seseorang yang membaca Al-Quran dengan bersuara adalah seperti seorang yang memberi sedekah secara terang-terangan, dan seorang yang membaca Al-Quran secara senyap adalah seperti seorang yang memberi sedekah secara sembunyi. Dan itu tentang terhadap Al-Quran pun bersesuaian dengan keadaan semasa. Kadang-kadang membaca dengan kuat lebih afdal, dan kadang-kadang membaca secara senyap lebih afdal. Ramai ulama dinukilkan berpendapat bahawa ayat pertama, yakni ayat 71 surah Al-Baqarah, menerangkan berkenaan sedekah yang fardu, zakat dan sedekah yang sunat, kedua-duanya sekali. Menunjukkan sedekah yang fardu zakat secara terang-terangan lebih afdal, sama seperti hukum amalan-amalan fardu yang lain juga, yakni melakukannya secara terang-terangan lebih afdal. Adalah kerana dengan menunjukkan zakat secara terang-terangan boleh menjadi dorongan kepada orang lain, dan bersama-sama ia bertujuan menolak tuduhan dan tohmahan bahawa seseorang itu tidak menunaikan zakat. Atas alasan itu juga solat fardu telah disyariatkan untuk ditunaikan secara berjemaah. Di samping maslahat-maslahat lain, ia bertujuan untuk menzahirkan bahawa seorang itu sudah menunaikan solatnya. Hafiz Ibn Hajar berkata bahawa Allamah Tabari dan lain-lain telah menukilkan bahawa para ulama bersepakat berpendapat bahawa sedekah fardu lebih afdal ditunaikan secara terang-terangan, dan sedekah sunat lebih afdal dilakukan secara sembunyi. Hadrat Zain bin Munir Al-Munir kata bahawa keputusan akan berbeza dengan berbezanya keadaan. Sebagai contoh,
jika pemerintah sesebuah negara adalah zalim dan harta yang wajib dikeluarkan zakat itu disembunyikan, maka dalam keadaan itu menunjukkan zakat secara sembunyi adalah lebih afdal. Sebaliknya, jika seorang itu merupakan satu peribadi yang diikuti, perbuatannya akan menjadi ikutan orang ramai, maka untuknya sedekah sunat pun lebih afdal dilakukan secara terang-terangan. Dalam menafsirkan ayat di atas, Saidina Abdullah bin Abbas berkata, dalam hal sedekah sunat, Allah SWT telah melebihkan fadilat bersedekah secara sembunyi 70 kali ganda ke atas sedekah secara terang-terangan. Dalam hal sedekah wajib zakat pula, fadilat sedekah wajib secara terang-terangan 25 kali ganda mengatasi sedekah wajib secara sembunyi. Demikianlah untuk semua amalan wajib dan sunat yang lain, yakni dalam amalan-amalan yang lain pun melaksanakan yang wajib secara terang-terangan adalah lebih afdal daripada melakukannya secara sembunyi. Pertamanya, dengan melakukan amalan wajib secara sembunyi akan menyebabkan tomahan orang, dan mudarat yang kedua ialah orang-orang yang hampir dengan kita akan menyangka bahawa si fulan tidak pun menunaikan kewajipan itu. Dengan itu, kepentingan dan keagungan amalan tersebut akan berkurangan daripada hati mereka. Amalan-amalan sunat pun, jika ada tanggapan bahawa amalan itu akan diikuti oleh orang lain, maka melakukannya secara terang lebih afdal. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda bahawa amalan kebaikan dilakukan secara sembunyi lebih afdal daripada yang dilakukan secara terang-terangan, kecuali untuk siapa yang ingin amalan itu diikuti. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu berkata bahawa Sayyidina Abu Dzar telah bertanya kepada Nabi SAW, bentuk sedekah yang mana satu lebih afdal? Baginda menjawab, memberi sesuatu pada orang miskin secara sembunyi, sedangkan usaha mencari orang fakir untuk memberi sedekah kepadanya adalah lebih afdal lagi. Sebenarnya sedekah sunat memang afdal dilakukan secara sembunyi. Walau bagaimanapun, jika ada apa-apa maslahat agama dalam bersedekah secara terang-terangan, maka bersedekah secara terang-terangan juga menjadi lebih afdal. Tapi dalam hal ini hendaklah berjaga-jaga daripada tipu daya nafsu dan syaitan. Ini adalah kerana syaitan akan menggoda dengan mengatakan bahawa dalam bersedekah secara terang-terangan ada masalah agama dengan tujuan untuk merosakkan sedekah kita. Bahkan hendaklah merenung dengan mendalam serta pastikan adakah sememangnya dalam sedekah secara terang-terangan terdapat masalah agama ataupun tidak. Kemudian selepas memberi sedekah, jangan berkeliling menyebut-nyebut tentang sedekah yang telah diberikan, kerana ia akan menyebabkan sedekah itu dikira sebagai sedekah terang-terangan. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa jika seorang itu melakukan amalan secara sembunyi, maka amalan itu telah ditulis sebagai amalan tersembunyi. Dan apabila dia menceritakan perihal amalan itu kepada orang lain, maka amalan bertukar menjadi amalan terang-terangan. Kemudian jika orang itu berkeliling menghebohkan amalan sedekahnya itu, maka sedekah terang-terangan itu menjadi riak pula. Baginda Nabi SAW ada bersabda bahawa Allah SWT akan meletakkan 7 golongan di bawah naungan arasy-Nya pada hari yang tiada mana-mana naungan lain daripada naungan Allah Ta'ala, yakni hari kiamat. Nombor 1, imam pemerintah yang adil. Kedua, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala. Nombor 3, lelaki yang hatinya terpaut pada masjid. Nombor 4, kedua orang lelaki berkasih sayang semata-mata kerana keredaan Allah Ta'ala, tanpa ada apa-apa kepentingan dunia dalam perhubungan mereka. Atau maksud itulah mereka bertemu dan kerana itu juga mereka berpisah. Nombor 5, lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan lagi jelita dan dia mengatakan, saya takut kepada Allah Ta'ala. Demikian juga mana-mana wanita yang digoda oleh mana-mana lelaki dan wanita itu mengatakan, saya takut kepada Allah Ta'ala. Nombor 6, seseorang yang bersedekah secara sembunyi begitu sekali sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apakah yang telah diinfakkan oleh tangan kanan. Nombor 7, seseorang yang duduk mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan bersunyi diri sehingga mengalir air matanya. Dalam hadis ini telah dinyatakan berkenaan 7 orang. Dalam hadis-hadis yang lain dinyatakan berkenaan orang lain lagi yang akan berada di bawah naungan arasy pada hari yang dahsyat itu. Para ulama telah menyatakan bahawa bilangan mereka mencecah 82 jenis orang, sebagaimana yang telah dinukilkan dalam kitab Ithaf. Dinukilkan dalam banyak hadis bahawa bersedekah secara sembunyi akan menghilangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Hadrat Salim bin Abi Ja' berkata bahawa pada suatu kali seorang wanita sedang berjalan bersama anaknya. Dalam perjalanan, seekor serigala telah datang dan menyambar anaknya itu. Wanita itu pun berlari mengejar serigala itu. Pada itu dia bertemu dengan seorang peminta sedekah yang sedang meminta-minta. Pada wanita itu ada sekeping roti yang dia telah berikan kepada peminta sedekah tersebut. Tiba-tiba serigala itu datang kembali melepaskan anak wanita itu lalu pergi meninggalkan mereka.
Nabi SAW ada bersabda bahawa ada 3 orang yang dicintai Allah Ta'ala dan ada 3 orang yang dimurkainya. Salah seorang daripada orang yang dicintai Allah Ta'ala, yang dicintai Allah SWT ialah seorang lelaki daripada kalangan kumpulan yang ramai yang didatangi oleh peminta sedekah yang hanya meminta kerana Allah Ta'ala, sedangkan peminta sedekah itu tidak ada sebarang hubungan kekeluargaan dengan kumpulan tersebut. Lelaki itu bangun dan memberi sedekahnya kepada peminta tersebut di luar pengetahuan kumpulan itu. Pemberiannya itu tidak diketahui oleh siapa pun selain Allah Ta'ala. Orang kedua yang dikasihi Allah SWT ialah seorang lelaki daripada kalangan satu kumpulan yang berjalan dalam safar sepanjang malam. Apabila mengantuk menguasai mereka, maka mereka turun dari kenderaan tunggang untuk berehat. Lelaki itu tidak berbaring untuk berehat seperti mereka yang lain, sebaliknya berdiri bersolat di hadapan Allah SWT. Orang ketiga yang dikasihi Allah SWT ialah seorang lelaki daripada kalangan kumpulan yang berjihad di jalan Allah Ta'ala menentang orang kafir. Mereka mula kalah dalam pertempuran itu. Orang ramai mula berpaling belakang untuk melarikan diri, namun lelaki itu tetapkan tekadnya meneruskan perjuangan sehingga sama ada digugur syahid di jalan Allah Ta'ala ataupun menang dalam perjuangan. Manakala salah seorang daripada 3 orang yang dimurkai Allah Ta'ala ialah seorang lelaki walaupun sudah tua tetapi masih melakukan zina. Orang kedua ialah seseorang yang walaupun miskin tetapi masih bersifat takabur. Orang ketiga ialah seorang kaya bersifat zalim. Dalam hadis-hadis yang akan datang, hadis ini juga akan disebutkan dalam hadis nombor 15. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Jabir radhiyallahu anhu bahawa pada suatu kali Rasulullah SAW telah berkhutbah. Dalam khutbah itu baginda SAW bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kamu sebelum kamu mati. Bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Jangan pula kamu akan sibuk dalam apa-apa urusan lain sehingga amalan kebaikan itu akan terbengkalai. Binalah hubungan kamu dengan Allah Ta'ala dengan mengingati Allah Ta'ala banyak-banyak dan dengan memberi sedekah secara terang-terangan dan secara sembunyi, maka kamu akan diberikan rezeki. Kamu akan dibantu dan keadaan kamu akan dijadikan lebih baik." Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa pada hari kiamat setiap orang akan berada di bawah naungan sedekah masing-masing sehingga penghisaban dijalankan. Yakni pada hari kiamat nanti matahari akan berada begitu hampir. Setiap orang akan mendapat bayangan berkadar dengan sedekah yang dia telah lakukan. Semakin banyak sedekah yang seorang itu lakukan, semakin banyak pula bayangan yang dia akan peroleh. Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan bahawa sedekah akan menjauhkan kepanasan di dalam kubur, dan pada hari kiamat setiap orang akan berusaha mendapatkan naungan daripada sedekah masing-masing. Kenyataan bahawa sedekah menjauhkan bala didapati dalam banyak riwayat. Pada zaman ini, zaman yang orang-orang Islam banyak menghadapi pelbagai bala dari setiap arah kerana hasil daripada amalan buruk mereka sendiri. Hendaknya kita sangat-sangat memperbanyakkan sedekah, khususnya apabila mata kita sendiri dapat melihat segala harta yang telah dihimpunkan sepanjang hayat musnah dalam sekelip mata sahaja. Dalam keadaan sebegini, sangat-sangat penting kita mengambil berat untuk sentiasa bersedekah dalam jumlah yang banyak. Dengan cara demikian, harta itu pun akan terpelihara, dan dengan keberkatan sedekah-sedekah itu, kita sendiri akan terhindar daripada berbagai bala. Namun sungguh menyedihkan, walaupun kita telah melihat keadaan-keadaan itu dengan mata kita sendiri, masih lagi kita tidak mengambil berat untuk bersedekah. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa sedekah menutup 70 pintu keburukan. Hadis yang lain pula menyatakan bahawa sedekah menjauhkan kemukaan Allah Ta'ala dan memelihara daripada kematian yang buruk lagi keji. Sebuah hadis menyatakan bahawa sedekah menambahkan usia dan menjauhkan kematian yang keji. Ia juga menghindarkan sifat takabur dan sombong diri. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa Allah Ta'ala akan masukkan 3 orang ke dalam syurga dengan sebab sedekah sesuap roti atau makanan, atau segenggam buah kurma, atau apa-apa perkara kecil yang dengannya keperluan orang miskin terpenuhi. Nombor 1, tuan rumah yang telah memberi arahan supaya sedekah dilakukan. Nombor 2, isteri tuan rumah yang telah menyediakan makanan itu. Nombor 3, khadim yang telah menghantar perkara tersebut sampai kepada orang miskin. Setelah menerangkan hadis ini, Nabi SAW sabda, "Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyediakan pahala walaupun kepada khadim-khadim kita." Pada suatu kali Nabi SAW telah bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang paling gagah?" Orang ramai menjawab, "Orang yang boleh menjatuhkan orang lain dalam perlawanan." Baginda SAW bersabda, "Pahlawan yang paling gagah ialah seorang yang semasa marah boleh mengawal kemarahannya." Kemudian baginda SAW bertanya lagi, "Tahukah kamu siapakah yang mandul?" Orang ramai menjawab, "Seorang yang tidak punya anak." Baginda SAW bersabda, Bukan. Bahkan orang yang mandul ialah seorang yang tidak menghantar seorang pun daripada anak-anaknya ke akhirat."
Kemudian baginda SAW bertanya lagi, tahukah kamu siapakah orang miskin? Orang ramai menjawab, seorang yang tidak mempunyai sebarang harta. Baginda SAW sabda, si miskin dan orang yang benar-benar miskin ialah seseorang yang kaya, namun dia tidak menghantar sedikit pun daripada hartanya ke akhirat. Dia nanti akan bangun dengan tangan kosong pada hari yang dia sangat-sangat memerlukan bantuan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa hendaklah kamu membeli diri kamu sendiri daripada Allah Ta'ala walaupun dengan bayaran sebagian daripada buah tamar. Saya tidak boleh menyiapkan kamu daripada apa-apa tuntutan Allah Ta'ala. Jangan biarkan mana-mana peminta sedekah meninggalkan kamu dengan tangan kosong. Berilah kepadanya walaupun sepotong daripada kaki kambing. Imam Ghazali menulis bahawa orang zaman dahulu menganggap bahawa mana-mana hari yang berlalu tanpa ada sebarang sedekah dilakukan ialah sesuatu yang buruk. Sedekahkanlah walaupun sebiji tamar. Sedekahkanlah walaupun sejebis daripada roti. Ini adalah kerana Nabi SAW telah bersabda pada hari kiamat seorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sendiri. Ayat 10. Allah Ta'ala memusnahkan harta riba dan dia pula mengamalkan sedekah-sedekah dan zakat. Surah Al-Baqarah ayat 276. Keterangan. Sebelum ini pun telah berlalu banyak riwayat yang menerangkan bahawa sedekah akan disebutkan oleh Allah Ta'ala sehingga hari akhirat. Nanti pahalanya menjadi sebesar gunung. Ini ialah keterangan yang berkaitan akhirat. Di dunia pun kebanyakan harta sedekah akan bertambah. Sesiapa yang selalu bersedekah dengan ikhlas, pendapatannya akan sentiasa bertambah. Siapa yang ingin, cubalah dan lihatlah sendiri. Walau bagaimanapun ikhlas memang menjadi syarat. Jangan ada sebarang riak dan bangga-banggakan diri. Kerana riba pula sebenarnya ia pasti musnahkan di akhirat nanti. Di dunia pun kebanyakan harta riba akan musnah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sabda, walaupun dengan riba harta kelihatan bertambah, namun kesudahannya adalah ke arah pengurangan. Hadrat Mar berkata bahawa dalam tempoh 40 tahun harta riba akan berkurangan. Hadrat Dahak berkata bahawa di dunia ini riba kelihatan bertambah tapi di akhirat nanti akan dimusnahkan. Sayyidina Abu Barzah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa Rasulullah SAW sabda, seorang itu menyedekahkan hanya sejebis sahaja, tetapi di sisi Allah Ta'ala ia akan berkembang sehingga menjadi sebesar gunung Uhud. Ayat 11. Kamu sekali-sekali tidak akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebahagian daripada apa-apa yang kamu sayangi. Surah Ali Imran ayat 92. Keterangan. Sayyidina Anas berkata bahawa dalam kalangan orang Ansar, Sayyidina Abu Talhah memiliki pokok tamar yang paling banyak. Beliau mempunyai sebuah kebun yang bernama Bayroha. Sayyidina Abu Talhah sangat-sangat menyayangi kebun itu. Kebun itu terletak betul-betul di hadapan Masjid Nabawi. Pada masa baginda SAW masuk kebun itu dan meminum airnya yang sebenarnya sangat sedap. Apabila ayat ini telah diturunkan, Sayyidina Abu Talhah telah pergi berjumpa Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah menurunkan ayat. Sedangkan saya sangat-sangat sayangkan Bayroha berbanding segala benda lain milik saya. Sekarang saya sedekahnya kerana Allah Ta'ala dan saya mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tuan belanjakanlah kebun itu pada tempat yang Tuan fikirkan sesuai. Baginda SAW sabda, wah, kebun itu ialah harta yang mendatangkan keuntungan yang banyak. Saya merasakan bahawa ia paling baik dibagi-bahagikan dalam kalangan kaum kerabatmu. Sedang Abu Talhah membalas baiklah memberikan bagian kebun itu kepada sepupu-sepupu dan kaum kerabatnya yang lain. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Abu Talhah berkata, ya Rasulullah, kebun saya yang begitu besar nilainya itu saya sedekahkan. Jika saya mampu untuk sembunyikan sedekah saya itu, pasti saya lakukan demikian. Namun kebun bukanlah satu perkara yang boleh disembunyikan. Sayyidina Abdullah bin Umar pula mengatakan bahawa apabila saya mengetahui ayat tersebut, maka saya telah merenungi semua perkara yang Allah SWT telah kurniakan kepada saya. Saya nampak bahawa dalam banyak-banyak harta itu, Marjanah, hamba perempuan saya, itulah yang paling saya sayangi. Lalu saya pun mendirikannya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kemudian jika saya ada hati untuk mengambil manfaat daripada apa yang saya telah berikan semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka saya boleh mengahwininya.
perlakuan itu adalah harus di sisi syarak, dan ia tidak mengurangkan sedikit pun sedekah beliau itu. Namun perbuatan itu secara zahir seolah-olah mengambil kembali sedekah, maka hati saya tidak ingin melakukannya. Lantaran itu Hadrat Marjanah radhiyallahu anha telah dinikahkan dengan hamba lakinya Hadrat Nafi. Dalam satu riwayat yang lain diberitakan bahawa pada suatu kali Saidina Abdullah bin Umar sedang menikah solah semasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Apabila beliau sampai pada ayat tersebut di atas, dalam solat itu juga beliau telah memberikan salah seorang daripada hamba puannya dengan isyarat tangannya. Jika ada siapa yang ingin belajar menghargai firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi SAW serta berlumba-lumba untuk mengamalkannya, maka pelajarilah daripada para sahabat radhiyallahu anhu. Sememangnya mereka lah yang paling berhak untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Hanya mereka lah yang selayaknya berkhidmat kepada Nabi SAW. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Pada suatu kali Saidina Umar radhiyallahu telah menulis surat kepada Saidina Abu Musa Asy'ari agar membeli seorang hamba perempuan dari Jalula. Saidina Abu Musa Asy'ari telah membeli seorang hamba yang paling baik, iaitu lalu menghantarnya kepada Saidina Umar. Saidina Umar telah memanggil hamba perempuan itu lalu membaca ayat yang tersebut di atas, lantas memerdekakannya. Hadrat Muhammad bin Munkadir berkata bahawa bila ayat ini diturun di sisi Saidina Zaid bin Harithah, ada seekor kuda yang beliau paling sayangi dalam kalangan semua harta benda milik beliau. Beliau telah membawa kuda itu berjumpa Nabi SAW, berkata bahawa kuda ini adalah sedekah. Baginda SAW telah menerima bagian itu lalu membawa kuda tersebut dan berinya kepada Saidina Usamah bin Zaid yang merupakan anak laki beliau. Melihatkan itu, air muka Saidina Zaid telah berubah kerana kuda itu tidak berpindah ke mana-mana pun, tetap dalam pendidikan keluarganya juga. Dulunya milik bapa, kemudian hanya bertukar menjadi milik anak. Lantas Rasulullah SAW sabda bahawa sedekah kamu telah diterima Allah Ta'ala, yakni sedekah kamu telah tertunai. Sekarang terserah kepada saya untuk memberikan kuda itu kepada anak laki kamu atau kepada mana-mana saudara kamu yang lain, atau kepada siapa yang lain. Inilah kerana kamu tidak memberi sendiri sedekah itu kepada anak kamu, yang menggambarkan kepentingan peribadi. Kalau telah memberi sedekah itu kepada saya, maka saya berhak membuat pilihan untuk memberi kepada siapa yang saya ingini. Seorang lelaki dari kabilah Bani Sulaim berkata bahawa Saidina Abu Zar Rifari bertinggal di satu penempatan bernama Rabazah. Di sana beliau memiliki beberapa ekor unta bersama seorang lelaki pengembala yang lemah. Saya juga tinggal berhampiran dengan tempat beliau. Saya berkata kepada beliau bahawa saya ingin tinggal bersama beliau. Saya akan membantu pengembala itu dan saya akan dapat limpahan kerohanian Tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada saya dengan keberkatan Tuan. Saidina Abu Zar berkata, orang yang boleh menjadi teman saya adalah seorang yang akan mentaati saya. Sekiranya kamu boleh taat kepada saya, maka tinggallah di sini dengan suka hati. Sekiranya kamu tidak dengar kata-kata saya, maka sedikit pun saya tidak memerlukan kamu. Lagi kepada Bani Sulaim itu bertanya, dalam perkara apakah yang Tuan ingin saya taat? Beliau berkata, apabila aku minta sesuatu daripada hartaku untuk diinfakkan, maka pilihlah harta yang paling baik. Dia kata, saya menerima syarat itu. Beliau pun mula tinggal bersama Saidina Abu Zar, berkhidmat kepadanya. Kebetulan pada suatu hari ada seorang telah menceritakan kepada Saidina Abu Zar bahawa beberapa orang miskin tinggal di suatu lembah dan mereka memerlukan bantuan. Laki Bani Sulaim itu bercerita, Saidina Abu Zar telah berkata kepada saya, bawakan seekor unta. Saya pun pergi. Saya lihat seekor unta jantan yang sangat cantik, sangat berharga lagi, berguna dan jinak untuk tunggang, dan tiada mana-mana unta lain yang setanding dengannya. Saya berhasrat untuk membawa unta itu sebagaimana yang dijanjikan. Kemudian saya terfikir bahawa orang miskin itu boleh diberikan daging daripada mana-mana unta pun, sedangkan unta cantik ini sangat berguna untuk keperluan Saidina Abu Zar dan orang yang di sini untuk pembiakan dan lain-lain. Sebenarnya unta itu dan mengambil seekor unta betina yang kurang bermutu sedikit, tetapi masih merupakan unta yang terbaik dalam kalangan unta-unta lain. Saya membawa unta betina tersebut dari Saidina Abu Zar. Secara kebetulan beliau nampak unta jantan yang saya tinggalkan itu. Langsung beliau berkata, kamu telah mengkhianati saya. Saya terus sedar dan segera kembali untuk membawa unta yang pertama tadi. Beliau telah berkata kepada orang yang di sekelilingnya, adakah ada dua orang yang sanggup melakukan suatu kerja kerana Allah Ta'ala? Lalu dua orang bangun dan melakukan diri mereka. Kemudian beliau berkata, sembelihlah unta itu, dan setelah disembelih, potonglah daging unta itu mengikut kiraan jumlah rumah yang terdapat di lembah itu termasuk rumah saya. Kemudian bahagikan daging itu sama banyak antara mereka. Daging untuk rumah saya pun adalah sama banyak dengan daging yang diberi kepada setiap rumah yang lain.
jangan beri lebih daripada kepada rumah saya. Yang kedua itu pun telah menyebutkan perintah tersebut dan telah membagi-bagikan daging itu. Lepas itu beliau telah memanggil saya dan bertanya, adakah engkau melanggar pesanan saya agar menunjukkan harta yang terbaik kerana terlupa atau sengaja? Sekiranya kerana terlupa maka engkau dimaafkan. Saya menjawab, saya tak lupa. Pada mulanya saya telah memilih untuk itu, tetapi saya terfikir bahawa untuk itu sangat berguna. Tuhan sentiasa memerlukan untuk itu. Hanya kerana itulah saya tidak memilih untuk tersebut. Beliau bertanya, engkau tidak memilih untuk itu semata kerana keperluan saya? Jawab saya, ya, semata kerana keperluan Tuhan lah saya tidak memilih untuk itu. Beliau berkata, maukah aku memberitahu kamu hari keperluanku? Hari keperluanku ialah hari aku dimasukkan ke liang kubur berseorang diri. Itulah hari keperluan aku yang sebenar. Dalam setiap harta ada 3 rakan kongsi. Pertama, takdir yang akan mengagutnya harta itu tanpa menunggu apa-apa pun, yang baik atau yang buruk, semua akan diambil. Yakni tidak diketahui apakah harta yang aku simpan dengan sangkaan bahawa ia baik dan berguna untuk aku pada masa hadapan itu yang berguna untuk aku atau tidak bila tiba masanya. Oleh itu, kenapa tidak aku gunakannya sekarang untuk disimpan dalam bank Allah SWT sebagai bekalan akhiratku nanti. Kedua ialah waris yang sentiasa menanti-nanti. Sebab saja engkau mati, hartamu diambil oleh mereka. Rakan kongsi yang ketiga ialah kamu sendiri. Kamu boleh gunakan harta itu untuk manfaat kamu sendiri, sekiranya boleh dan jika dalam kemampuanmu. Maka janganlah kamu menjadi rakan kongsi yang paling lemah antara rakan kongsi itu. Jangan sampai harta kamu itu disisihkan atau dimusnahkan oleh takdir atau diambil oleh ahli keluarga. Perkara yang lebih baik daripada itu ialah kamu bersegera menyimpannya dalam khazanah Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu memilihkan sebahagian daripada apa-apa yang kamu sayangi. Surah Al-Baqarah ayat 10. Oleh sebab itu, unta yang paling aku sayangi itulah yang akan aku hantar untuk diriku sendiri supaya harta itu akan terkumpul untukku. Oh, nombor 1 tadi. Seperti ditenggelami banjir, kecurian, kebakaran dan lain-lain. Pertama, takdir. Sadaqallahul Azim.